Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak recap hari ni punya indikator TZB dan TPM. Okay, adakah dia memberi kita profit? Okay, so pada pukul 8 pagi 19 Ogos 2026 pada pukul 8 pagi dia bagi satu zon, time frame 15 minit. Dan pada pukul 9.30 pagi dia bagi satu kenaikan, memecahkan zon 15 minit pada 9.30 pagi, okey, dan memberi indikator TZB up, maksudnya kita boleh standby buy lah, dan dia terus pergi ke TP1. Okey, so biasanya kalau dia terus pergi ke TP1, bila dia pull back dia akan pergi ke balik ke TP1 biasanya lah. Okey, katalah kita entry dekat sini, dia bagi profit sehingga 190 ataupun 230 pips. Okey, disambung pula session petang. Okey, session petang pukul 3 petang dia bagi TZB up juga, maksudnya siapa yang entry dekat sini dia hold, dia punya profit boleh sampai ke 360 pips. Okey, sesi petang pula pada pukul 3 petang, 3.15 minit petang dia bagi satu indikator TZB up, jadi kita boleh buy kat sini. Right, so dia pull back dan dia terus naik sehingga dia naik sini dulu sehingga 115, dia masuk balik pada zone, dia touch sikit zone. Okey, dan dia terus naik kepada 220 pips. Okey, so ini untuk TZB. So sesi malam punya TZB masih belum, dia baru buat zone. Okey, so kita tengok untuk TPM pula. Kita tengok. Okey, so TPM pagi tadi, okey, pukul berapa ni? Dia bagi satu zone pada pukul 10 pagi dan kita boleh buy kat sini. Alright, kalau kita buy kat sini dia bagi profit lebih kurang dalam 800 pips. Okey, dan pada sesi petang pula dia keluar juga satu zone. Okey, dia keluar satu zone buy kat sini, dia complete zone, complete candle ni dah akan keluar satu zone. So kita entry kat sini, dia pergi sampai lebih kurang dalam 50 pips. Right, so kemudian dia touch zone TZB dan dia terus fly. Okay, so macam saya cakap tadi, biasanya sekiranya bila breakout tadi menyentuh dia TP1, dia akan bila dia patah balik kepada zone, dia akan terus naik mungkin mencapai TP2 lah. Right, so malam ni punya zone baru ready. So selamat bertrading guys.